Jadi bila titah YDPA hari ni, bukanlah saya rasa bukanlah niat YDPA nak halau mereka yang tak boleh berpasir berbahasa Melayu, tidak. Tapi muhasabah diri, sedar dirilah. Cuma janganlah ada pihak-pihak yang mainkan isu ni jadi isu perkauman pula. Ini bukan isu perkauman sebenarnya. Titah YDPA hari ni bukan isu perkauman. Sebab ini yang dah termaktub dalam perlembagaan. Sebab tu kenapa seramai kawan-kawan kita ni yang bercakap pasal orang Melayu ni, kita orang tak takut. Sebab kita bercakap mengikut perlembagaan. Sebab ini termaktub dalam perlembagaan, guys. 153 termaktub dalam perlembagaan. Jadi tak ada apa kita nak risau, tak ada apa yang kita nak takut. Jadi bila titah YDPA hari ni tentang bahasa Melayu, kalau tak suka, tak payah duduk dekat Malaysia ni. Betul lah. Bukan isu perkauman, tapi akan ada pihak-pihak yang main jadikan isu perkauman dengan modal perkauman. Dia akan main. Dan selama ni pun kita dah tengok kan, satu. Dan hari ni pun YDPA sebut berkenaan isu perkauman. Ini pun saya nak bagi kau dengar juga. Kita hari ni tajuk malam ni menjunjung titah. Menjunjung titah YDPA. Ni. Sebab bila isu perkauman ni, dia akan jadi isu yang boleh jadi besar lah. Jadi YDPA bertitah hari ni. Berdepan pelbagai ancaman moden termasuk keselamatan digital, integriti maklumat serta teknologi deepfake yang berpotensi membuka ruang kepada penipuan dan menggugat kestabilan sosial. Sultan Ibrahim bertitah demikian dalam titah diraja pada istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal kelima Parlimen ke-15 bagi Dewan Rakyat dan Dewan Negara di Kuala Lumpur pada Isnin. Baginda bertitah ancaman moden ini menuntut tindakan tegas dan menyeluruh melalui penggubalan undang-undang keselamatan negara yang berkesan. Negara turut berhadapan dengan ancaman moden terhadap keselamatan digital, integriti maklumat serta teknologi deepfake yang mampu membuka ruang kepada kes penipuan dan menggugat kestabilan sosial. Selain ancaman digital, baginda turut bertitah isu ancaman jenayah berat dan keganasan serta perbuatan yang menyentuh sensitiviti kaum, agama dan institusi diraja atau 3R juga perlu ditangani dengan berkesan. Oleh demikian, undang-undang berhubung keselamatan negara dan ancaman luar negara wajar diwujudkan segera kerana hanya dengan cara ini keharmonian antara semua kaum dan kedaulatan negara akan sentiasa terpelihara. Saya turut mengadu-alukan usaha bagi mengukuhkan undang-undang berkaitan pilihan raya institusi demokrasi dan pendanaan politik. Ini termasuk usaha untuk menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada 2 penggal atau 10 tahun. Mengasingkan peranan peguam negara dan pendakwa raya pengenalan. Nanti kita cerita. But isu keselamatan, isu kaum, isu agama. Saya nak tanya korang, ada 1,800 dekat FB, ada 2,200 dekat TikTok. Selama ni yang main isu kaum, isu agama, siapa? Siapa? Yang main isu kaum, isu agama, siapa? Pecah perintah Anwar Ibrahim. Anwar. Dia lah. Dia yang cakap anak Cina, anak saya, anak India, anak saya. Semua dia cakap ni. Lepas tu dia kata yang ni ekstremis, anak Melayu bukan Melayu je ekstremis. Cina, India pun ada ekstremis. Sabah, Sarawak pun ekstremis. Tengok isu yang terbaru ni. Dia juga. Ni. Isu kuil kat Jekyll tu. Ingat tak isu kuil kat Jekyll tahun lepas? Ingat tak? Anwar Ibrahim lah. Ni nak panas ni lah isu Jekyll ni. Jangan terkejut Anwar turun tiba-tiba. Dialah kepala pengat tu. Dialah yang banyak main isu kaum dengan isu agama. Dialah yang gugat keharmonian kaum dalam negara ni. Sebab sejarah Anwar Ibrahim.
Saya cakap ni daripada segi sejarah. Fakta dia tu. Selama ni dia. Bukan orang lain, dia. But tadi YDPA sebut isu keselamatan. Memang isu keselamatan ni kita tak boleh bawa main lah. Dan apatah lagi, kita bukan negara pengganas, guys. Kita bukan pengganas Melayu ke, duduk kat sini Cina ke India. Kita bukan pengganas. Terbukti dah. Orang Melayu ni terbukti dah bukan pengganas. Tapi di frame, dituduh. Sekarang ni, yang ini pun saya harap kita jangan masuk perangkap lah. Jangan masuk perangkap. Sekarang ni perangkap dipasang di mana-mana. Perangkap dipasang di mana-mana ni. Kalau siapa faham lah. Kita serah kepada kebijaksanaan, kepakaran, keupayaan pihak polis, guys. Saya minta kita serahkan kepada pihak polis. Korang suka tak suka dengan polis pun, selama ni dia jaga keamanan negara. Kau suka tak suka pun, ada kes lah pergi tampar budak lah, apa semualah, kan? Macam lah polis yang itu hari korang ajar dengan pun. Tapi kita kena yakin dengan pihak polis, kan? Ya, memang ada polis yang korup, kan? Pegawai-pegawai yang tak amanah, kan? Partner saling kongkang apa semua. Kita faham ni musibah-musibah ni semua. Tapi keseluruhan anggota polis dan pegawai tu, dia menjaga ketenteraman awam, keselamatan rakyat, bukan baru. Saya dah banyak pergi luar negara tau. Sebanyak pergi luar negara. Saya pergi Indonesia. Saya pergi Thailand. Saya pergi Kamboja. Saya pergi Vietnam. Saya pergi Filipina. Banyaklah negara yang saya pergi ni, kan. Superb kita, guys. Zain, korang tahu tak? Tempat-tempat yang saya sebut ni, kalau malam kedai, pakai jeriji je tau. Nak beli barang, pakai jeriji tau. Buka kecil je. Nak beli rokok ke, nak beli barang ke. Dia tak buka pintu dah. Kita 7-Eleven tu 24 jam. KK-Mart 24 jam. Nak bagi tahu punyalah aman negara ni. Punyalah aman ni. Kita malam boleh tidur nyenyak. Betul tak? Kita malam boleh tidur nyenyak ni. Kau duit banyak ke, kaya, orang kaya ke, kau boleh tidur nyenyak. Ada kes-kes tapi terpencil lah. Tapi kat luar negara ni saya pergi, saya suka fikir kan, saya suka fikir tengok kan. Uish, hebatlah Malaysia. Iya. Betul. Siapa pergi luar negara dia tahulah. Memang kalau kau pergi negara Eropah, kau pergi negara maju pun, dia orang pun tak sama macam kita. Nampak dalam filem memang steady lah. Macam dekat UK kan, dekat London kan. 3 bulan kat London kot. Engkau salah jalan, salah jalan. Habis kau tinggal spender je tau. Kalau masuk tempat-tempat ghetto ni, habis kau. Kita ni, jalan dekat mana je? Jalan dekat mana je? Waimah kalau kau jalan dekat Coket seorang-seorang pun, kau tak kena toron pun. Nak bagi tahu punyalah Malaysia ni menyamak. Sebab apa? Tahu sebab apa? Sebab polis lah. Sebab pasukan polis lah. Sebab mereka lah yang jaga keamanan negara ni. Ni saya bukan buat cerita tau. Siapa ada pengalaman pergi luar negara tempat-tempat ni, korang boleh menilai sendiri. Jadi hari ni kita serahkan kepada kebijaksanaan, kepakaran pihak polis dalam menjaga keselamatan negara ni. Suka tak suka itu cerita lain. Individu kita tak suka. Tapi dalam isu ni kita kena serah. Dan jangan jadikan polis musuh kita. Sebanyak kali saya bercakap ni, berulang-ulang kali saya bagi tahu. Sebab ada pihak nak kita lawan dengan polis. Nak jadikan polis ni musuh kita. Tu Fahmi Reza lah. Sampai dia keluar kenyataan, dia panggil, saya tengok ni, saya ada screenshot. Dekat muka dia tu. All cop are bastard. All cop are bastard. Nampak? Polis. Dia menghasut. Ada MC-MC panggil? Tak ada. Ada MC-MC siasat? Tak ada. Ada polis pergi tangkap? Tak ada. Ni atas sultan sepatutnya ni. Tak ada. Sebab apa? Sebab dia dilindungi. Siapa lindung dia? Anwar. Kawan dengan Fahmi. So dia tengah menghasut untuk benci polis. Saya minta jangan. Individu-individu. Macam fikir budak tampar atau 42 ke apa. Itu lain. But keseluruhannya polis bukan musuh kita. Sebab kenapa saya cakap macam gini?
kita dalam Tim Walabot kita selalu borak kan. Kita nampak pattern tu tau. Okay. Nanti saya cerita lah. Nanti saya cerita. Tadi ingatkan balik. Saya nak cerita ni. Kenapa saya cakap benda ni. Bukan pasal aku ni bekas polis. Tapi kan saya cakap, saya terlibat daripada 2008. Dan boleh kata, sewaktu Isyamuddin Menteri KDN ni, sekerap lah. Banyak benda lah yang saya tahu ni. Banyak benda. Jadi perjalanan saya dalam arena ni, saya dah banyak bercampur. Dan saya tahu apa benda Anwar Ibrahim punya kepala otak ni. Sebab dia CIA lah. Mossad lah. Nanti saya cerita, ingatkan sekejap lagi. Saya nak ulas, menjunjung kasih dulu. Kita menjunjung kasih lah, Tita YDPA korang ni. Boleh? Boleh Mantap. Jadi, Undang-Undang Keselamatan Negara dan Ancaman Luar wajar diwujudkan lah. YDPA bagi tahu. Saya tak pasti, Tita YDPA ni adakah undang-undang baru akan dibentang? Saya tak pasti. Tapi kalau daripada saya tengok kan, kita dah ada satu undang-undang dulu. Undang-undang tu nama dia ISA. ISA. Yang walau duduk kecoh lah. Ini kalau zaman Mahathir ni kau dah kena sumbat ISA dah. Tapi faktanya zaman Tun Mahathir, rakyat tak kena ISA pun. Orang yang mengasut, yang menimbulkan kebencian, menggugat keamanan negara yang kena ISA. Jadi bila YDP cakap ni, saya tak tahu sama ada satu undang-undang baru akan diwujudkan dalam sesi parlimen hari ni. Ataupun mereka bawa balik ISA untuk diluluskan. Saya tak pasti. Tapi kalau dia bawa ISA untuk diluluskan, dia perlu ada 2/3 majoriti parlimen. Dia perlu ada 2/3 majoriti parlimen. Cuma ada sedikit kebimbangan saya lah. Saya tak takut. Cuma sebimbang. Kalau ISA ni bertujuan untuk memastikan keselamatan negara, ketenteraman rakyat dan dikenakan kepada mereka yang bergugat, kita sokong lah. Tapi kita bimbang, kita takut kalau diwujudkan undang-undang ini, nak tangkap aku lah tu. Kan? Nak tangkap aku, nak tangkap Sazri, nak tangkap Cikgu Bat, kan? Nak tangkap Isyam Jalil ke. Kau boleh percaya dia orang ni. Kan? Kita percaya dengan YDPA. Tapi dia orang ni, sebab skandal rasuah ni pun, Menteri Pertahanan buat tak tahu je. Dah kecoh baru dia sibuk-sibuk cakap. Apa tak lagi sekarang ni lah. Bertubi-tubi ni lah. Jadi, kita tengoklah. Kita tengok. Saya tak pasti. Tapi, ada dengar-dengar sebelum ni. Ada dengar-dengar. Memang, salah satu plan dia adalah nak hidupkan balik ISA. Nak luluskan balik ISA ni. ISA ni dibatalkan waktu zaman Datuk Najib. Kenapa Datuk Najib batalkan ISA? Sebab Anwar yang minta. Anwar yang minta. Ni kerajaan dia gini lah. Dulu dia pembangkang. Dia orang yang minta batalkan ISA, masuk ISA, masuk ISA. Masuk, berjaya lah. Oh, hari ni bila dia orang jadi kerajaan, rugilah kita tak ada ISA. Menyesal pula. Kita tengoklah. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Gitulah. Kita tengok Ini antara lain YDPA ulas berkenaan dengan menghormati perjanjian Malaysia 1963 itulah. Saya tak study lagi benda ni, apa sebenarnya yang dimaksudkan. Tapi kalau ikut daripada kenyataan yang di Pertuan Agong tu, bermakna ada yang mengasut lah. Saya nak bagi dengar ni. Saya tak tahu mengasut apa yang dihasut tu. Ni. Yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim bertitah mengingatkan ahli parlimen supaya tidak menghasut sehingga boleh mewujudkan ketegangan antara wilayah. Sultan Ibrahim bertitah asas kepada pembentukan Malaysia adalah menerusi Perjanjian Malaysia 1963 yang menyatukan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak sebagai sebuah negara. Saudara-saudari sekalian, asas kepada pembentukan Malaysia adalah menerusi Perjanjian Malaysia 1963. Ianya telah menyatukan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak sebagai sebuah negara. Kita sewajarnya kembali kepada niat asal pembentukan Malaysia, iaitu perpaduan dan menghormati serta kerjasama erat antara negeri-negeri dan kerajaan persekutuan.
Yang berhormat sekalian, hendaklah lebih berhati-hati supaya tidak menghasut sampai wujud ketegangan antara wilayah. Sebarang perbezaan pandangan haruslah diselesai secara matang dan bukan menerusi kebencian atau syak wasangka. Baginda bertitah ketika menyampaikan titah diraja pada istiadat. Saya tak pastilah, saya tak study, cuma ini sepintas lalulah apa yang saya punya pendapat lah kan. Mungkin berkaitan dengan tuntutan Negeri Sabah tempoh hari, yang mana Anwar menimbulkan ketegangan. Betul tak? Anwar yang timbul, bukan rakyat Sabah. Bukan rakyat Sabah yang menimbulkan ketegangan, tetapi Anwar yang menimbulkan ketegangan. Daripada dekat pasar Gaya tu. Betul tak? Ingat tak video tu? Yang dia kata, you tak tahu, you bacalah. Dia pula bodohkan rakyat. Dia lah. Ni saya punya pendapat lah. Orang lain mesti tak tahu lah. Dia lah menimbulkan. Lepas tu, dengan Sarawak pun nak bergaduh juga. Tu, negeri pembangkang tu. Kedah, Kelantan, Terengganu, Perlis. Dia lah, Anwar Ibrahim lah. Jadi kalau kita balik perjanjian Malaysia 1963, fair lah, adil lah. Betul tak guys? Betul ke tak betul saya cakap ni? Saya punya faham lah, saya faham titah YDPA hari ni. Kita menjunjung kasih titah YDPA. Janganlah bergaduh dengan negeri-negeri lain ni. Kita kan ada perjanjian 1963. To be fair lah. Tapi Anwar ni dia tak fair. Dia protokol parlimen pun tak dapat. Ni saya punya pendapat lah. Jadi itu yang saya cakap. Hari ni Walanon kena lah. Walanon kena. Itu yang muka Anwar Ibrahim. Muka macam taik tu. Kau tengok muka Anwar Ibrahim? Ya, muka Anwar macam taik. Ya. Tunjuk gambar. Dah tengok belum? Kena batang hidung, padan muka. Kan? Jadi